Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah nasihat Luqmanul Hakim kepada puteranya. Wahai anakku, dunia ini sebagai satu lautan yang sangat dalam. Banyak orang tenggelam di situ. Oleh kerana itu, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perahumu, iman sebagai muatannya, tawakal sebagai dayungnya, supaya kamu selamat. Namun aku tidak melihat yang kamu akan selamat. Oleh kerana itu, berhati-hatilah. Jangan sampai kita semua tenggelam dan lemas dalam lautan dunia. Luqmanul Hakim tak yakinnya anaknya akan selamat. Bagaimana dengan kita?